Hello, selamat kembali ke channel First Money Lim. Okay, so konten apa hari ini kita akan buat? Hari ini kita tak buat konten pun, ni bukan sebuah konten pun, tapi melainkan penjelasan saja, penjelasan. Okay, so penjelasan dia adalah macam ni. So macam korang adalah 3 tontonan, 3 view tengok video tu. Macam korang tahulah yang kalau 3 penonton tu tengok lagi video ni, kalau faham kan, ada kesalahan sikit video tu. Aku malas lagi nak tengok video tu sebab terlalu seram. Faham tak? Okay, macam ni lah. Sebab aku guna 2 phone, aku salah edit punya pasal. So aku dah malas nak buat lagi video tu. So aku padamkan video tu dan aku tak nak lagi edit video tu. Tunggu lain kali aku baru buat lagi video ulang tu. Tajuk, kalau aku buat ulang lagi video tu, aku akan tulis tayang ulang, tapi akan berbeza sikit sebab video tu dari filler aku pun aku dah delete. So aku tak nak simpan, aku delete je terus sebab aku nak buat yang baru. Sebab aku salah edit sebab pakai 2 font. So aku tak salah edit kalau guna 1 font. Macam tu. Dan aku sebenarnya macam ni, aku guna aplikasi recording apa tu untuk buat video. So dah edit padang-padang. Kalau korang nak tengok aku macam mana edit, kalau boleh komen lah, okay? Dan aku takut ada tak ada apa pun kalau salah edit ke apa ke. Sebab apa? Sebab YouTube takkan terima. Sebab cara aku cakap dengan video yang korang tengah jalan chat tu, aku cepat dah, ni masih lambat lagi. So macam contoh, aku sini dah cakap ABC. So sini baru cakap ABC dan lepas lah. So itulah alasan kenapa aku delete video itu. Dan kalau boleh tengoklah gambar ni. Okay, ni. Ini adalah thumbnail dia. Dan aku takkan delete thumbnail ni. Aku akan simpan filler aku. Sebab aku akan buat juga tayang ulang. Aku takkanlah aku nak sia-siakan. Okay. So video ni dibuat pada hari Khamis, tapi dipost pada hari Jumaat. Dan video terbaru yang akan aku post adalah video baru, tapi aku guna 1 phone yang tengah rekod ni. Ini aku jadikan lampu aku terang sangat. Macam tu je korang. Pedih, sakit, pedih hati sebenarnya. Edit penat sangat. Santai bro, santai brother. Ini kan nak jadi content creator, tak boleh penat. Maju usaha. Macam tu je korang. Dan video terbaru yang akan aku post tu pada hari Ahad pukul 7 malam. Seperti mana korang tengok video shot aku semalam. Semalam pula. Pada hari Khamis tu. Macam tu lah, okay. So konten kita boleh lah. Konten kita sampai di sini saja. Kalau korang suka, tak payah suka lah. If kalau korang tengok je, tak apa. Like ke apa ke, tak payah. Tak paksa. Sebab video ni cuma sebuah penjelasan sahaja. Okay. Sehingga kita jumpa di next content. Bye bye di channel First Money Lim.